Okay, Assalamualaikum. Kali ni aku nak review sikit tentang reel baru daripada Sisay DC ROM Pro. Okay, ni macam semua korang dah tahu, dia pakai body yang kecil seperti Mikasa dan juga Usopp lah. Dan Usopp pun ada dikeluarkan yang DC punya. Cuma yang beza ini dia pakai karbon dan juga spool. Yang ni dah di upgrade jadi bearing ceramik. Okay, tapi bearing ceramik yang korang dapat dengar, dia memang bising sikit lah, tapi lancar. Okay, lang dah kat sini, aku buat perbezaan terus. Okay, kasar dia tu korang boleh rasa dengan, boleh dengar lah bila korang kas nanti. Kayu pun okay, korang dapat dengar bunyi kasar dia. Ini Mikasa. Okay, ni bearing masih original. Okay, memang korang tak dengar lah bunyi bising berpasir gitu. Okay, daripada dua bearing. Kalau korang tak suka, korang boleh tukar bearing aja dua ni. Okay, daripada luaran tak banyak beza dengan Mikasa apa, kecuali dia dah pakai DC. Okay, PC ada LED. Problem sama je juga Usopp, Mikasa semua kat sini dia longgar. Okay, korang boleh tengok dia longgar tu. Dia longgar betul tu. So korang kas boleh, benda ni boleh terjabut lah. Okay, korang boleh tengok. Berbanding yang ni, aku dah tukar o-ring dia. Tengok, tak ada. Memang dah okay. Okay, yang ni kita akan upgrade. Yang kedua, kalau korang boleh tengok, kalau Mikasa ni handle dia, okay, offset dia besar sikit sini, dia tutup. Kalau yang ni pula, karbon dia ni kecil, so terbuka sikit lah. Okay, korang boleh tukar je lah handle lain. Tapi rugi pula sebab dia dah karbon. Yang lain pula spool. Yang ni memang betul-betul untuk korang main micro. Banyak dia punya lubang. Yang ni aku tengok macam heavy sikit. Okay, full lubang kat tengah saja. Yang lain lebih kurang saja, sama je. Okay, okay, yang ni ketat sikit lah. Okay, body dua ni hanya tukar sistem brake. Jadi aku pun tak test lagi. Aku rasa boleh saja korang nak tukar Mikasa ni, jadikan dia DC. Okay, boleh je. Masuk. Tension knob aku kasi. Okay, okay, berfungsi elok je. Okay, sama saja. Jadi korang kalau cubalah tanya Sisay ataupun Usopp, boleh tak beli dia punya sistem ni, satu plate ni dengan spool. Korang dah boleh pakai dua tu dah, dua dalam satu. Jadi kita akan buka dalam. Sama saja ada 4 skru. Kita akan tengoklah sistem dalam dia macam mana. Okay, untuk kepastian ini pun kita masukkan. Okay, okay, tengok. Dia senyap sikit lah sebab bearing ni dia tak ceramik. Yang tu ceramik, dia memang bising sikit. Okay, korang boleh dengar. Memang tak ada bunyi, senyap je. Okay, ini Sisay. Cuma aku dah tukar brake head daripada Mikasa magnetic. Jadi kita akan buka dalam untuk Sisay nanti.
Ini kita akan tengok dalam pula macam mana. Okay.